Pencuci mulut yang anda gunakan setiap pagi dan malam yang anda sangka boleh membunuh kuman melindungi mulut dan menyegarkan nafas anda mungkin sebenarnya sedang diam-diam memusnahkan kesihatan mulut anda. Manakala segelas air garam yang kosnya malah tidak sampai RM1 yang bahan-bahannya ada di dapur. Setiap rumah kita rupa-rupanya adalah senjata rahsia seorang pakar telinga hidung dan tekak ENT veteran di Kuala Lumpur yang telah menjaga kesihatan dirinya dan keluarganya selama 30 tahun. Rahsia mengejutkan yang cukup untuk mengubah sepenuhnya persepsi anda ini akan didedahkan sepenuhnya hari ini. Jangan terburu-buru untuk scroll ke tempat lain. Saya ingin bertanya dahulu kepada anda yang sedang menonton video ini, adakah anda juga mengalami masalah sebegini? Tekak sentiasa rasa seperti ada benda, tersangkut batuk, tak keluar, telan pun tak lepas. Keradangan berulang-ulang, ibarat ada tetamu degil yang menetap di situ. Atau mungkin pasangan anda di rumah, atau anda sendiri bertahun-tahun diseksa oleh masalah restung rinitis, pantang tukar musim, atau terkena sejuk sedikit hidung terus tersumbat. Malam pusing kiri kanan tak boleh tidur, siang pula rasa pening dan tak bermaya. Ada lagi yang lebih memalukan. Walaupun dah gosok gigi dengan bersungguh-sungguh setiap hari, sebaik saja buka mulut masih ada bau yang kurang enak. Nak bermesra dengan cucu cicit pun rasa segan di hati. Belum lagi sebut tentang bunyi dengkuran yang kuat bagai halilintar itu. Bukan sahaja diri sendiri tak dapat tidur nyenyak, malah ia menjejaskan kualiti tidur orang sebelah dengan teruk. Demi menyelesaikan masalah-masalah ini, berapa kali kita berulang-alik ke hospital dan klinik. Berapa banyak ubat yang kita telan, pil-pil yang berwarna-warni itu bila makan memang rasa berkesan sekejap. Tapi bila ubat habis, penyakit lama datang balik. Kita juga dah beli pelbagai jenis pencuci mulut yang mahal-mahal. Yang herba lah, yang pembunuh kuman kuat lah. Iklan, cakap macam-macam kehebatan, tapi bila guna mulut rasa pedih menyengat. Hasilnya, masalah masih di situ, tak berkurang sedikit pun. Duit yang kita bazirkan ini kalau dikumpul mungkin dah setinggi gunung. Adakah kita hanya mampu membiarkan diri kita dibelenggu oleh penyakit-penyakit kecil yang merimaskan ini seumur hidup? Hari ini saya nak beritahu anda sama sekali tidak. Kerana ada seorang pakar ENT berwibawa di Kuala Lumpur, Dr. Muhammad Farid yang mesra dipanggil oleh pesakit-pesakitnya sebagai Dr. Farid. Beliau telah berkhidmat lebih daripada 30 tahun dan merawat beribu-ribu pesakit. Beliau selalu berkata, ubat terbaik sebenarnya tersembunyi di dapur rumah kita sendiri. Beliau malah sanggup menulis sendiri atau mencetak kaedah berkumur air garam ini di atas kertas kecil untuk diberikan kepada pesakit yang kurang berkemampuan atau mereka yang diseksa penyakit berulang. Dan apa yang beliau ingin dedahkan hari ini adalah petua peribadi yang paling mudah, paling semula jadi dan paling berkesan secara mengejutkan yang telah beliau amalkan secara peribadi selama 30 tahun dan corkan kepada ramai pesakit untuk membantu mereka bebas daripada masalah berkumur air. Garam. Tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda prihatin tentang kesihatan anda, sila tekan butang langganan, subscribe saluran Makan Sihat Hidup Ceria dan aktifkan loceng notifikasi. Kerana di sini kami mendedahkan kebenaran yang tidak mahu dibicarakan oleh orang lain. Saya juga berharap dapat tahu, adakah anda sudi bersama saya dalam perjalanan ini? Jika anda sedang menonton video ini dan turut merasai perkara yang sama, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak, type kosong. Jika anda juga terganggu dengan penyakit yang serupa, sila tinggalkan komen. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Baiklah, mari kita terus masuk ke topik hari ini. Penemuan mengejutkan yang bakal mengubah persepsi kesihatan anda sebelum mendedahkan rahsia doktor. Muhammad Farid, kita mesti faham satu soalan dahulu. Siapakah musuh kita sebenarnya? Tahukah anda, mulut dan tekak kita sebenarnya adalah medan perang yang sentiasa berasap. Di sini hangat lembab dan ada pelbagai sisa makanan yang kita makan.
Ia ibarat pusat percutian bertaraf 5 bintang yang paling disukai oleh bakteria dan virus. Beribu-ribu jenis bakteria membina rumah di sini. Ada yang baik, ada yang jahat. Apabila badan kita kuat dan rehat mencukupi, bakteria baik ibarat pengawal berani yang dapat menekan bakteria jahat, mengekalkan keseimbangan yang sihat. Tetapi sebaik saja kita berjaga malam stres tinggi, makan terlalu banyak makanan manis atau berminyak, keseimbangan ini akan hancur serta-merta. Bakteria jahat seolah-olah mendapat bekalan senjata dan makanan mula membiak dengan gila. Mereka melepaskan pelbagai toksin dan bahan asid menyerang tekak kita, menyebabkan keradangan dan bengkak merah. Mereka menghakis gigi kita, membentuk karies. Mereka menguraikan sisa makanan, menghasilkan gas sulfur yang busuk iaitu apa yang kita panggil nafas berbau. Dan memandangkan rongga hidung dan mulut adalah bersambung, bakteria jahat ini juga akan lari ke rongga hidung untuk buat kacau, menjadikan masalah restung kita bertambah parah. Sekarang anda faham kan? Sakit tekak, resdung, nafas berbau, punca utama, semua masalah ini adalah tentera bakteria jahat yang tidak terkawal. Maka, ramai orang akan berkata, saya pergi beli pencuci mulut yang power iklan kata boleh bunuh 99.9% bakteria. Kawan-kawan, inilah sebenarnya persepsi pertama yang perlu kita ubah. Pencuci mulut di rumah anda mungkin sedang diam-diam mencederakan anda. Kenapa saya berani cakap begini? Dr. Muhammad Farid dengan tepat menunjukkan 3 dosa besar pencuci mulut yang dijual di pasaran. Pertama, kandungan alkohol terlalu tinggi, ibarat memelihara musuh dalam selimut. Banyak pencuci mulut yang kuat demi mengejar rasa sejuk dan menyegarkan menambah sejumlah besar alkohol. Alkohol akan merangsang selaput mukosa mulut kita yang lembut dengan teruk. Penggunaan jangka panjang sebaliknya akan menyebabkan mukosa menjadi kering mengecut, malah meningkatkan risiko mendapat penyakit lain. Ini bukan melindungi tetapi mencederakan. Kedua pembasmi, kuman kimia bunuh baik dan jahat sekaligus. Bahan kimia pembunuh kuman dalam pencuci mulut komersial ibarat menjatuhkan bom serangan rambang ke dalam medan perang mulut kita. Ia memang membunuh bakteria jahat, tetapi pada masa yang sama, ia turut menghapuskan bakteria baik kita yang berharga yang bertugas menjaga kesihatan mulut. Keseimbangan flora mulut hancur sepenuhnya. Sebaik sahaja berhenti guna bakteria jahat akan menyerang kembali dengan lebih pantas. Inilah sebabnya kenapa ramai orang rasa kesan pencuci mulut tidak bertahan lama. Ketiga, merawat simptom bukan punca dan menyebabkan kebergantungan. Pencuci mulut kimia ini hanya menutup simptom buat sementara waktu. Contohnya, menggunakan bau mint pudina yang kuat untuk menutup bau mulut tetapi tidak memperbaiki persekitaran mulut dari akar umbi. Bergantung padanya untuk jangka masa panjang, sebaliknya akan membuatkan mulut kita hilang kemampuan untuk mengawal selia dan mempertahankan diri sendiri. Mendengar ini, adakah anda rasa seram sejuk? Rupa-rupanya, barang yang kita beli dengan harga mahal mungkin adalah pembunuh senyap kesihatan kita. Jadi, adakah cara yang mampu menyerang bakteria jahat dengan tepat tidak mencederakan bakteria baik dan mampu memperbaiki persekitaran mulut kita dari akar umbi? Ada. Jawapannya adalah segelas air garam suam yang paling ringkas itu. Kenapakah begitu? Di sebaliknya, tersembunyi 2 prinsip sains yang sangat mudah tetapi berkuasa besar. Prinsip pertama dipanggil kaedah dehidrasi tekanan osmotik tinggi. Ini bunyi macam sangat saintifik, tapi kalau cakap bahasa mudah, ia sama konsep dengan kita menggunakan garam untuk menjeruk timun atau peram daging. Cuba bayangkan timun segar yang ditabur garam, lama-kelamaan akan mengeluarkan banyak air dan menjadi kecut, bukan? Prinsip berkumur air garam adalah sama sebiji. Air garam yang kita bancuh mempunyai kepekatan yang lebih tinggi berbanding kepekatan dalam sel bakteria. Apabila air garam bersentuhan dengan bakteria jahat itu,
berdasarkan prinsip tekanan osmotik air di dalam sel bakteria akan disedut keluar dengan laju ibarat disedut mesin pam air. Bakteria yang kehilangan air tidak akan dapat membiak, malah akan terus mengecut dan mati. Ini adalah ejen penyahidratan bakteria yang paling semula jadi, paling lembut dan paling bijak. Ia hanya menyasarkan bakteria bersel tunggal itu, tetapi tidak akan mencederakan sel mukosa mulut manusia kita yang kuat. Ini adalah contoh serangan tepat yang terbaik. Prinsip kedua adalah kaedah anti radang dan surut bengkak semula jadi. Bila tekak anda meradang, adakah ia rasa merah dan bengkak? Ini sebenarnya tisu mukosa kita sedang banjir. Kerana keradangan banyak cecair tisu berkumpul di situ menyebabkan edema bengkak air. Air garam suam ibarat pasukan penyaliran air yang paling efisien. Kepekatannya membantu membawa keluar cecair tisu berlebihan dalam mukosa tekak sekaligus mengurangkan bengkak dengan cepat dan melegakan kesakitan. Ini sama seperti jika kaki kita terseliuh merendam kaki dengan air garam boleh membantu surut bengkak. Pada masa yang sama, air garam yang suam dapat melancarkan peredaran darah setempat, membawa pergi sampah sarap yang menyebabkan keradangan dan mempercepatkan pemulihan tisu. Ia ibarat tukang cuci yang lembut membantu melakukan pembersihan mendalam untuk tekak kita. Bercakap sampai di sini, saya mesti berkongsi satu kisah benar yang diceritakan sendiri oleh Dr. Muhammad Farid yang berlaku di sekeliling beliau. Jiran beliau, Pak Cik Wan yang berumur 70, memang seorang pesakit tegar. Pak Cik Wan menghidap sakit tekak kronik dan rinitis alahan resdung selama hampir 20 tahun. Setiap pagi bangun tidur tekak rasa macam tersumbat dengan segumpal kapas batuk sampai rasa nak pecah dada. Malam pula hidung tersumbat sepanjang malam kena bernafas ikut mulut. Bunyi dengkuran dia punya bising sampai Mak Cik Wan, isterinya kena tidur bilik asing. Katanya separuh hayatnya habis dengan mencari tisu untuk lap hingus. Demi berubat, ubat Pak Cik Wan tak pernah putus. Macam-macam penyembuh alat, cuci hidung, dibeli duit habis, banyak seksa pun dah cukup rasa. Tapi akar penyakit tak putus juga. Dia sampai rasa agak putus asa, rasa hidupnya mungkin akan begini sampai bila-bila. Satu kali, dalam aktiviti komuniti taman perumahan dia, terserempak dengan Dr. Muhammad Farid dan tak tahan lalu meluahkan segala penderitaannya. Doktor, Farid dengar sampai habis, tak bagi sebarang ubat, cuma senyum dan berkata, "Pak Cik Wan, saya ajar satu petua tak payah keluar duit." Pak Cik percaya saya balik cuba. Beliau pun mengajar cara berkumur dan mencuci hidung dengan air garam ini secara terperinci kepada Pak Cik Wan. Mula-mula Pak Cik Wan pun separuh percaya. Semudah ni, minum ubat banyak pun tak jadi segelas air garam je boleh jalan. Tapi sebab tengok doktor. Farid begitu yakin dan memikirkan kosnya, pun sifar dia pun berpegang pada prinsip cuba nasib dan mula melakukannya. Keajaiban berlaku dalam ketekunan. Minggu pertama macam tak ada rasa apa-apa. Tapi Pak Cik Wan fikir lagi pun tak ada mudarat, jadi dia teruskan. Masuk minggu ketiga, dia tiba-tiba perasan bila bangun pagi, kahak dalam tekak macam dah kurang tak sepekat dulu. Masuk bulan kedua, Mak Cik Wan dengan gembiranya beritahu dia, "Bang, Wan bunyi dengkur, awak malam-malam dah kurang banyak lah, hidung pun nampak macam dah lawas sikit." Masuk bulan ketiga, Pak Cik Wan sendiri terkejut. Dia bangun pagi, tekak rasa ringan dan segar. Kali pertama dalam berpuluh tahun, dia rasa nafas begitu lancar. Walaupun resdungnya tak hilang sepenuhnya ke akar umbi, tapi kekerapan ia menyerang dah menurun mendadak. Dulu kalau tukar musim mesti kena, tapi musim tengkujuh tahun tu dia boleh lepas dengan selamat. Dia sekarang pantang jumpa orang mesti cakap segelas air garam doktor. Farid tu lebih berkesan dari segala ubat ajaib. Bukan je selamatkan tekak dan hidung aku, tapi selamatkan tidur aku dan hubungan suami isteri kami. Anda lihat satu tabiat yang begitu mudah, asalkan buat dengan betul dan istiqamah, boleh membawa perubahan yang begitu besar. Mendengar sampai sini, adakah anda sudah mula faham
malah tak sabar nak cuba. Jangan gopoh. Kaedah yang baik mesti diiringi peraturan yang betul. Saya beritahu anda, ramai orang cakap mereka dah cuba kumur air garam tapi tak berkesan. Kenapa? Sebab mereka semua buat 3 kesilapan maut yang akan saya sebutkan seterusnya. Dr. Muhammad Farid menegaskan perincian menentukan kejayaan. Sila ambil pen dan catat 3 hukum emas di bawah ini. Kalau buat dengan betul, kesannya pasti berganda 10 kali lipat. Hukum emas 1, nisbah emas, kepekatan menentukan kejayaan. Ini langkah paling penting dan langkah yang paling ramai orang buat salah. Ramai orang ada salah faham, ingat lagi, banyak garam lagi bagus kesan bunuh kuman. Salah besar, doktor. Muhammad Farid memberi amaran air garam yang terlalu pekat. Bukan sahaja tak boleh bunuh kuman, malah akan jadi macam bom garam yang membakar mukosa mulut dan tekak kita yang lembut. Ia akan menyedut terlalu banyak air menyebabkan mulut kering malah melukakan mukosa. Ini ibarat yang dikejar tak dapat yang dikendung berciciran. Ini sama macam kita masak sup. Garam kena letak ngam-ngam secukup rasa baru boleh naikkan kemanisan bahan masakan. Kumur air garam pun sama kepekatan yang betul baru boleh memancing keluar benda-benda jahat itu dengan lembut tanpa mencederakan diri kita. Jadi berapakah nisbah emas yang paling sempurna? Sila ingat 250 ml air suam plus 1004 sudu teh garam. Berapa banyak kuantiti ini? Iaitu sudu kecil yang kita guna di rumah ambil hujung-hujung saja 1/4 sudu, kira-kira 1.5 gram. 250 ml air itu kira-kira 1 cawan gelas biasa kita. Nisbah ini menghasilkan larutan isotonik yang paling hampir dengan kepekatan cecair badan manusia, paling lembut, paling selamat dan paling berkesan. Di sini saya juga nak tolong tanya bagi pihak kawan-kawan yang risaukan tekanan darah tinggi, pesakit darah tinggi. Boleh guna tak Dr. Muhammad Farid pesan khas boleh guna tanpa was-was? Kuncinya, anda mesti buat satu perkara. Selepas berkumur, mesti luahkan sampai habis, jangan sesekali telan. Kita hanya guna air garam untuk cuci mulut dan tekak, bukan untuk minum. Kalau anda masih tak yakin, ada satu lagi cara bijak iaitu pergi pasar raya beli garam rendah, natrium low, sodium salt. Macam tu garanti selamat. Satu lagi suhu air. Seloknya guna air suam sekitar 40 darjah Celsius. Iaitu bila guna belakang tangan untuk rasa ia rasa suam dan tak melecurkan tangan, suhu ini paling selesa dan membolehkan garam larut dengan baik. Kesannya paling bagus. Mengenai jenis garam, Dr. Farid kata, jangan pening-pening. Garam masakan di dapur garam, lauk garam bukit semua boleh. Mana yang mudah guna yang itu. Janji nisbahnya betul. Mudahkan hukum imas 2 masa imas, pemilihan masa menentukan kesan, dah pilih kepekatan yang betul, langkah seterusnya pilih masa yang betul. Masa yang tepat boleh menjadikan kesan kumur air garam 2 kali ganda lebih baik dengan usaha separuh. Jadual waktu terbaik yang disyorkan oleh Dr. Muhammad Farid adalah 3 kali sehari. Kali pertama pagi selepas bangun tidur. Selepas tidur semalaman, mulut kita ibarat piring kultur bakteria yang membiarkan banyak kuman. Lepas gosok gigi pagi kumur dengan air garam, suam boleh buat satu pembersihan besar-besaran menghalau keluar tentera jahat shift malam ini. Mulakan hari baru dengan segar. Kali kedua setengah jam selepas makan tengah hari atau makan malam. Perhatian selepas setengah jam. Kenapa kena tunggu sekejap? Kerana baru lepas makan persekitaran mulut kita berasid. Air liur kita perlukan masa untuk neutralkan asid dan urai sisa makanan awal-awal. Kita bagi air liur si pasukan peninjau ini buat kerja dulu. Setengah jam kemudian baru guna air garam si pasukan utama ini masuk padang untuk pusingan kedua pembersihan. Kesannya paling padu. Ini dapat buang sisa makanan dan perbaiki lagi persekitaran mulut. Kali ketiga malam sebelum tidur. Ini adalah kali yang wajib tak boleh tinggal. Kumur air garam sebelum tidur,
ibarat membina satu perisai malam untuk mulut dan tekak kita menyekat pembiakan bakteria sepanjang malam, lindungi kesihatan mulut kita sepanjang tidur. Esok pagi bangun anda akan perasan bau mulut berkurang banyak tekak pun rasa segar. Hukum emas, 3 gerakan emas, kaedah menentukan rawatan. Alat dan masa dah betul akhir sekali adalah gerakan kita. Kalau gerakan salah air garam tu cuma lalu dalam mulut je tak sampai pun kesannya. Ini dia tutorial langkah demi langkah dari doktor. Muhammad Farid, langkah 1, membersihkan tekak. Kemam sedikit air garam suam. Dongakkan kepala ke belakang sikit biar muka hampir selari dengan siling. Kemudian buka mulut dan dari dalam tekak keluarkan bunyi gargle atau guru-guru. Mesti keluarkan bunyi sebab getaran inilah yang membolehkan air garam membilas dan menyentuh dinding tekak anda, kawasan tonsil macam air terjun. Anda kena rasa aliran air suam tu macam tukang urut kecil yang sedang mengurut tekak anda dengan lembut. Tahan sekurang-kurangnya 30 saat kemudian luahkan. Kalau tekak radang teruk boleh ulang 2,3 kali. Langkah 2, membersihkan mulut. Kemam semula 1 mulut air garam suam. Kali ini tak payah dongak. Tutup mulut, gunakan kekuatan pipi dan lidah untuk kocak air garam dalam mulut ke kiri ke kanan macam ombak besar. Kena gembungkan pipi kuat-kuat biar air itu langgar celah-celah gigi tepi gusi dan setiap sudut mulut. Gerakan ini pun sila buat sekurang-kurangnya 30 saat kemudian luahkan. Langkah tambahan istimewa berita baik untuk pesakit resdung. Kalau anda macam Pak Cik Wan yang ada masalah resdung baki air garam suam tu, boleh digunakan untuk mencuci rongga hidung dengan lembut. Anda boleh beli alat cuci hidung, nasal pot di farmasi atau guna tangan tadah air, sedut perlahan-lahan ikut satu lubang hidung, kemudian biar keluar ikut lubang hidung satu lagi atau ikut mulut. Ingat, gerakan mesti sangat lembut, jangan sesekali paksa kuat-kuat. Cara ini sangat berkesan untuk cuci keluar alergen dan lendir dalam hidung, buat hidung anda rasa sangat lawas. Baiklah, nisbah emas, masa emas, gerakan emas. Anda dah ingat, ketiga-tiga hukum ini, cuba fikir betapa ajaibnya prinsip ini. Kuasai 3 perkara ini, anda dah kalahkan 90% orang lain dan jadi pakar permulaan kumur air garam. Tetapi rahsia Dr. Muhammad Farid belum habis lagi. Seterusnya, beliau nak ajar kita beberapa resipi rahsia tahap lanjutan untuk tukar air garam biasa ini menjadi air ajaib kesihatan yang kesannya berganda serta-merta. Jika anda dah kuasai cara asas tadi, tahniah, anda dah dapat tiket ke arah kesihatan. Tapi kalau anda nak kesan air garam ini naik satu lagi tahap dan jadi lebih spesifik, maka kandungan seterusnya adalah resipi sulit simpanan Dr. Muhammad Farid. Beliau akan ajar macam mana nak tambah 3 bahan dapur biasa sebagai senjata rahsia, menjadikan air garam ini dinaik taraf serta-merta mengikut fungsi yang berbeza. Senjata rahsia 1, tambah jus halia, musuh utama sakit tekak. Adakah anda sering rasa tekak kering, gatal sakit? Atau macam ramai cikgu dan jurujual, sebab banyak bercakap suara jadi serak? Masa ini, apa yang anda perlukan adalah tambah beberapa titis jus halia segar ke dalam air garam suam anda. Kenapa halia? Sebab halia mengandungi satu bahan semula jadi yang sangat kuat dipanggil gingerol. Kajian perubatan moden dah jumpa bahawa gingerol adalah sejenis ubat tahan sakit dan anti radang semula jadi yang sangat efektif. Kesannya malah tak kalah dengan sesetengah ubat anti radang bukan steroid. Bila anda kumur dengan air, garam campur jus, halia rasanya macam letak tuang panas kat tekak anda. Panas dan selesa radang dan sakit terus lari. Rasa pedas dan hangat itu terus menyasar ke tempat radang, menghalau angin sejuk dengan pantas menekan radang dan melegakan sakit. Macam mana nak buat? Senang sangat. Potong sehiris kecil halia segar, tumbuk atau parut perah keluar beberapa titis jus halia segar.
Titiskan ke dalam cawan 250 ml air garam suam tadi. Kacau rata dah boleh guna. Cara ini untuk sakit tekak akut atau suara serak memang penyelamat ajaib. Saya ingat Dr. Muhammad Farid pernah kongsi satu kes. Seorang cikgu sekolah menengah bernama Cikgu Latif lama menderita sakit tekak kronik laringitis. Terutamanya setiap kali buka sekolah atau musim peperiksaan, sebab banyak cakap suara dia hampir hilang. Sangat sengsara. Dr. Farid ajar dia petua air garam halia ini. Cikgu Latif amal selama 2 minggu terus rasa tekak dia lapang banyak. Dulu cakap 2 masa dah serak, sekarang boleh tahan 1 pagi. Dia bergurau kata, air garam halia ni sekarang tangkal sakti saya lagi berkesan dari gula-gula sakit tekak. Senjata rahsia 2, tambah soda penaik baking soda, tembok penangkis asid untuk karies dan nafas berbau. Adakah anda suka sangat makan kuih manis, minum kopi minum, teh tarik atau selalu rasa mulut masam dan nafas tak segar? Masa ini senjata rahsia anda adalah tambah secubit serbuk soda penaik bikarbonat grade makanan ke dalam air garam suam. Kenapa? Soda penaik, kita dah sebut tadi, makanan yang kita makan terutamanya manisan dan kanji akan diurai oleh bakteria dalam mulut lalu menghasilkan asid yang banyak. Asid inilah punca utama gigi reput dan karies. Pada masa yang sama, bakteria penghasil asid ini juga kilang utama bau mulut. Soda penaik atau nama kimianya natrium bikarbonat sifatnya beralkali. Bila soda penaik beralkali jumpa persekitaran mulut berasid, akan berlaku satu tindak balas peneutralan yang ajaib. Ia ibarat tembok penangkis asid yang kuat mampu menukar persekitaran mulut yang asid itu dengan pantas menjadi neutral atau sedikit beralkali yang tidak sesuai untuk bakteria jahat hidup. Tanpa hakisan asid risiko gigi reput turun mendadak. Bakteria jahat tak boleh hidup, masalah nafas berbau pun selesai dari akar umbi. Cara guna pun mudah. Dalam air garam, suam yang dah dibancuh tambah secubit, kira-kira banyak mana 2 jari boleh cubit serbuk soda penaik. Kacau rata dan kumur. Sangat sesuai diguna lepas makan manisan atau minum air masam. Cuma Dr. Muhammad Farid nak pesan sikit, kuasa pembersihan soda penaik ni agak kuat, tak disyorkan guna setiap hari. Seminggu guna 2-3 kali dah cukup untuk bina tembok pertahanan kukuh untuk gigi dan mulut anda. Senjata rahsia 3, tambah propolis gam lebah, perisai cecair emas untuk imuniti. Kalau anda rasa badan anda lemah, pantang tukar cuaca je, mudah demam selesema atau nak bagi badan perlindungan menyeluruh yang lebih kuat, maka resipi terakhir, doktor. Muhammad Farid adalah titiskan 2,3 titis cecair ekstrak propolis ke dalam air garam suam. Propolis tu apa? Ia digelar antibiotik semula jadi atau imas ungu. Ia adalah bahan hebat yang lebah guna untuk lindungi sarang daripada serangan bakteria dan virus. Sains moden mendapati propolis kaya dengan bahan ajaib dipanggil flavonoid yang ada kuasa antibakteria dan antivirus super kuat. Yang lagi hebat, propolis bukan je boleh bunuh musuh tapi boleh kuatkan kita. Ia berkesan mengaktifkan sel imun badan manusia, meningkatkan daya tahan penyakit kita. Ibarat memakaikan badan kita dengan baju kebal cecair emas yang tak tembus dek peluru. Bila anda kumur dengan air garam campur, propolis bahan aktifnya terus bertindak pada mukosa, mulut dan tekak anda. Di sinilah pintu pagar pertama virus dan bakteria masuk ke badan. Propolis bukan saja boleh hapuskan penceroboh di situ juga, malah membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa sambil merangsang sistem imun anda untuk bangun sepenuhnya biar anda jadi lebih kuat dari dalam ke luar. Cara ini sangat sesuai digunakan masa musim selesema atau sebelum dan selepas pergi tempat awam macam hospital atau stesen bas. Ia bagi perlindungan tahap tertinggi untuk anda dan keluarga. Jus halia soda penaik propolis. Anda dah belajar ketiga-tiga senjata rahsia ini. Mereka ibarat 3 gandingan terbaik untuk air garam. Boleh diubah suai ikut keperluan anda untuk menyerang masalah kesihatan anda dengan tepat.
Baiklah, hari ini kita sama-sama dah bongkar rahsia Dr. Muhammad Farid menjaga kesihatan selama 30 tahun. Dari prinsip sains mengejutkan di sebalik segelas air garam biasa kepada peraturan operasi emas yang menggandakan kesan sehinggalah ke resipi naik taraf eksklusif dengan 3 senjata rahsia. Kita mendapati rupa-rupanya menjaga kesihatan tak semestinya perlukan ubat mahal dan tak perlukan rawatan rumit. Kadang-kadang kuasa yang paling hebat tersembunyi di tempat yang paling ringkas, paling semula jadi dan paling tak dipandang orang. Cuba anda fikir, sebotol pencuci mulut yang elok sikit, harganya berpuluh ringgit. Sekali jumpa doktor gigi, sekali ambil ubat, berapa pula kosnya? Manakala kaedah ini setahun punya kos, mungkin tak sampai harga secawan bubble tea atau teh tarik pun. Apa yang ia jimatkan untuk anda adalah kos perubatan yang tak terhitung dan masa yang berharga. Matematik ini siapa pun pandai kira. Inilah pelaburan kesihatan yang paling bijak. Sila ingat kata-kata Dr. Muhammad Farid, doktor terbaik adalah diri kita sendiri. Ubat terbaik adalah tabiat yang baik. Istiqamah berkumur air garam, tabiat kecil ini bukan sekadar satu kaedah. Ia melambangkan satu sikap kita bertanggungjawab terhadap kesihatan sendiri dan mengurus kehidupan dengan bijaksana. Ia memberitahu kita kesihatan bukan dianugerahkan orang lain, tapi dibina sendiri oleh kita sedikit demi sedikit. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Pergilah ke dapur sekarang, bancuhlah segelas air ajaib pelindung yang penuh kasih sayang dan kesihatan untuk diri anda dan keluarga. Ingat, teruskan istiqamah pintu ke arah kesihatan dan umur panjang akan terbuka untuk anda bermula dari perkara kecil ini. Mulai hari ini, mari kita sama-sama angkat gelas air garam yang sihat ini dan cheers untuk kesihatan dan umur panjang kita sendiri. Saya doakan setiap kawan-kawan semua tekak segar, nafas lancar, gigi sihat, nafas wangi, senyum selalu dan hidup sihat sejahtera sampai umur 100 tahun.